Betul ke Akta PSB ni akan menyebabkan miskin bandar khususnya orang Melayu ini dipinggirkan? Sekarang ni kita cuma ada peruntukan Akta Hak Milik Strata 1985 dalam kurungan Akta 318, iaitu di bawah Seksyen 57 yang mana keperluan mendapatkan 100% persetujuan penduduk bagi setiap cadangan penamatan skim strata. Terlihat ada keperluan sebenarnya untuk menggubal akta baru supaya dia selari dan juga selaras dengan Akta 318 yang saya cakap tadi untuk menentukan ambang persetujuan yang lebih wajar antara 80% sehingga 90%. Dalam bahasa mudahnya, cadangan undang-undang yang kita buat sekarang ni akan membolehkan pembangunan semula tanah tanpa persetujuan semua pemilik. Sebenarnya ada satu kes, macam-macam jenis kes, tapi saya petik satu kes di mana ianya berlaku di Bayan Baru. Ada satu projek pembangunan semula bandar Mahsuri di kawasan Parlimen Bayan Baru. Okey, ada dekat kawasan ni ada satu flat ni, nama dia Flat Mahsuri. Okey, Flat Mahsuri ni ada 6 blok 5 tingkat yang terletak di lorong Mahsuri dan telah dibina pada awal tahun 1980-an lagi. Selepas 40 tahun, flat-flat kos rendah ni telah menjadi usang dan tidak sesuai untuk didiami. Okey, ada satu blok 5 tingkat ni dah pun dirobohkan sebab struktur dia tak kukuh. 70% penghuni dekat flat tu sekarang ni adalah pekerja asing. 70% banyak yang tinggal hanyalah golongan B40 dalam keadaan yang sangat-sangat daif. Yang tu adalah orang tempatan yang masih ada dekat dalam flat tu. Jadi bila kita bercakap soal orang Melayu ataupun warga tempatan ni diancam ataupun ditindas, dipinggirkan, saya rasa benda tu tak betul. Sebab realitinya orang Melayu, Cina dan juga India miskin akan dipinggirkan tanpa akta pembangunan pembaharuan semula. Realitinya perumahan mereka akan didiami oleh orang asing.